Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamizan bin Muhammad Rani, 33 FTV 24F1035. Hari ni kita orang nak present pasal Ordinary Differential Equation. Our lecturer Medah Hazani binti Bacok. Ni ialah team member kita orang. Ni berkaitan presentation content. Okay, Introduction of Ordinary Differential Equation. Dia mathematical equation that describe the change of a function of one independent variable. Dia ialah persamaan yang melibatkan fungsi dan turunan dia. Lepas tu, ordinary differential equation are frequently used in science and engineering to simulate dynamic systems such as electrical circuits, motion and population growth. Kat sini, dia digunakan untuk kaji perubahan sistem macam pergerakan, data dan population. Ada dua type of ODE. First order, dydx sama dengan fxy. Second order, differentiate kali kedua, fxy dydx. Seterusnya, saya Khalid Ehsan Muhammad Nizam, 33 FTV 24F1053 akan menerangkan tentang application of ODE in chemistry. So, radioactive decay. The natural process of unstable atomic layer losing energy through radiation emission is known as radioactive decay. These unstable atoms eventually change into more stable form, frequently by releasing gamma rays, beta particles or alpha particles. So, dia sebenarnya atom ni tak stabil, jadi dia akan melepaskan gamma ray, beta particle or alpha particle untuk jadikan dia stable. So, lepas tu, ordinary differential equation are used in chemistry to explain how the quantity of radioactive atom varies over time. So, dia menerangkan tentang bilangan of atom yang berubah dengan masa. So, the main concept is the number of atoms that have not decayed is proportional to the rate of decay. The equation is dn over dt equals to negative kn. So, k ni ialah pemalar, iaitu atom. Dan kenapa dia negatif? Sebab dia mereput, dia berkurang. Saya Muhammad Azman bin Roslan, 33 FTV 24F1034. Saya akan explain tentang first order ODE. First order ODE ada 3 method: derivative variable, separative variable dengan integrating factor. Derivative variable, kita perlu kena pasti equation yang ada dalam tu. Kalau satu variable, kita guna derivative variable. Mula-mula kita asingkan dy untuk duduk seorang. Lepas tu dx pergi sebelah. Lepas tu kita boleh integrate both side. Yang kedua, separating variable. Kita guna separating variable kalau ada dua jenis variable, x dan y. Mula-mula kita kena asingkan ikut variable yang sepatutnya. Lepas tu kita integrate both side. Yang ketiga adalah integrating factor. Mula-mula kita kena keluarkan p dengan q. Lepas tu kita masukkan dalam formula if sama dengan e integrate p dx. Dah dapat nilai if, kita masukkan pula ke equation y if sama dengan integrate qif dx. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada second order ODE. So, dia ada dua, for homogeneous linear equation dan for non-homogeneous linear equation. So, first, untuk homogeneous linear equation, kita perlu cari persamaan auxiliary. Second, find the root of the characteristic equation. Lepas tu, kita, if initial condition are provided, use them to identify particular constant. Lepas tu, kita cari P lah. Seterusnya untuk non-homogeneous linear equation, nombor 1, to obtain the complementary solution, solve the homogeneous portion. Lepas tu, bila kita dah dapat complementary solution ni, kita apply dia dekat formula P. Formula yang ni untuk dapatkan P. Seterusnya, bila kita dah dapatkan P, untuk non-homogeneous linear, kita masukkan P tadi dekat complex root. Untuk homogeneous linear equation, kita masukkan dekat real and difference root ataupun real and equal root. Yang nombor 1 ni, kalau nilai P dia berbeza. Yang real and equal root ni kalau
dia punya P sama. Okay, next kita masuk question. Untuk first order, a chemical in a lab decrease at a rate proportional to its amount. Initially, there are 80 grams. After 1 hour, there are 40 grams left. Find the equation for the amount of the chemical in gram after 3 hours using the separation of variable method. Okay, mula-mula dia cakap chemical tu 80 gram. Lepas kita tinggal untuk 1 jam, dia jadi 40 gram. Disebabkan dia nak kita guna separation of variable method, kita tulis dulu persamaan differentiate dia. dy per dt sama dengan negatif ky. Kenapa negatif? Sebab dekat sini dia cakap decrease at a rate. Lepas tu kita dapat 1 per y dy sama dengan negatif k dt. Ok, next kita integrate kiri dan kanan. Kita akan dapat ln y sama dengan negatif kt tambah c. Lepas tu kita ungkapkan y. Kita akan dapat ln pindah sebelah jadi eksponen. Y sama dengan EC darab dengan E negatif KT. Kita label EC ni sebagai A sama dengan eksponen C. Jadi kita akan dapat Y sama dengan AE negatif KT. Jadi kita guna initial reading untuk dapatkan A. Initial reading untuk masa ialah kosong, Y adalah 80 gram. Kita masukkan Y ialah 80 sama dengan AE kuasa kosong. Jadi E kuasa kosong adalah 1. Jadi A sama dengan 80. Lepas tu A tu kita masukkan dalam equation. Jadi sama dengan Y sama dengan 80 E negatif KT. Yang kedua pula kita guna use second condition to find K. Dan di sini masa dia dah bagi 1 jam. Jadi kita masukkan ke dalam equation. Jadi 40 sama dengan 80 E negatif KT. Kita tukar apa yang maklumat yang diberi sama dengan 40 sama dengan 80 E negatif K. Jadi 80 tu kita bawa sebelah, tinggal A negatif K. Jadi kita akan dapat 1 per 2. Lepas tu ln E tu kita akan darab kedua-dua belah. Jadi maksudnya ln 1 per 2 sama dengan E negatif K. Salah, E tu dah terpadam sebab kita darab dengan ln. So kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.6391. Masukkan K ke dalam equation. Jadi Y T sama dengan 80 E negatif 0.6931 T adalah jawapan yang kita nak. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada discussion, iaitu di mana dalam perbincangan ini kami bincangkan tentang ordinary differential equation, iaitu ODE, dan mempraktikkan dia dalam dunia asal, termasuk fizik, engineering dan chemistry. Kami fokus kepada dua ODE utama, iaitu first order dan second order. Untuk first order kami fokus kepada integrating factor, separation of variables and recognizing derivative form. Kaedah-kaedah ini membantu dalam menukarkan hubungan kompleks kepada bentuk matematik yang boleh diselesaikan. Seterusnya, bagi second order, kami menerangkan tentang homogeneous dan non-homogeneous linear. Conclusion. In conclusion, the modeling of dynamic system requires the use of ordinary differential equation. We can comprehend and forecast change in system governed by continuous variable by becoming proficient in the different technique for solving first and second order ODEs. Maksudnya dekat sini, ODE ni dia membantu kita memahami dan meramalkan perubahan dalam sistem pemboleh ubah yang berterusan. So next, ODEs offer the framework for quantitative analysis and solution development in a variety of fields, including population dynamic, mechanical vibration and chemical delay. In addition to have academic value, this fundamental knowledge is widely applicable in professional scientific and engineering practice. Pengetahuan ni bukan sahaja dalam akademik, tapi dia juga merujuk kepada kejayaan sains dan kejuruteraan. Okay, next kita pergi ke reference. Ni ialah reference kita orang. Kita pakai LibreText, Camstat, Wikipedia, MathInsight and last yang paling function lah YouTube. Okay, that's all from us. Thank you.